sebahagian Melayu terutamanya yang lebih konservatif lah. Mereka ada isu apabila ahli politik terutamanya yang bukan Islam dilihat seperti menunggang Islam untuk mendapatkan undi. Jadi menunggang Islam ini bukan saja kita kata terhadap PAS tau. Yang Melayu pun sebenarnya dia memerhati kalau ada ahli politik bukan Melayu yang lebih-lebih sangat. Contohnya rujukan kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bukan faham apa pun Khalifah Umar Abdul Aziz. Bagi sesetengah kita lah yang Islam, kita faham bahawa ilmu yang diperlukan untuk mengulas dan memetik sesuatu ayat itu mestilah begitu dalam. Kita bukan boleh main Google and ambil letak aja. Jadi dalam konteks itu, antara banyak-banyak pimpinan DAP yang paling trigger happy pasal perkara-perkara itu adalah Ngakomeng. Sebahagian melihat tindakan dia ni ialah beria-ia mengampu Datuk Seri Anwar lah. Tapi sebahagian yang lain tu memang rasa bahawa Ngakomeng ni tersangat trigger happy dalam perkara-perkara yang bersabit dengan agama Islam yang sebenarnya dia pun tak faham dan sepatutnya tidak menunggang untuk menunjukkan dia ni kira boleh dapatkan undi Melayu lah. Pandangan saya lah, kalau saya memetik sesuatu mengenai agama lain, Kristian ke, saya nak komen pasal Trinity, ikut suka aku pandai-pandai. Aku tak faham hujung pangkal, orang lain pun marah kan. Budaya harmoni saling menghormati agama yang lain itu bukanlah bermakna kita ikut suka kita embrace dan petik dan tunjuk kononnya aku hargai semua agama yang lain. Menghormatinya maksudnya juga tidak campur tangan tau. Kalau tak tahu, mungkin belum ada yang tegur Ngakomeng mengenai perkara itulah. Satu perkara yang sepatutnya Ngakomeng balik dan hadam betul-betul. Kalau dia dan DAP nak perbaiki image, terutamanya dengan pengundi biasa, pengundi Melayu biasa, bukan pengundi PAS ke, pengundi Melayu biasa, dia kena hentikan beria-ia buat benda ni. Kerana dia kena jauhkan daripada trigger happy sangat untuk dilihat menunggang perkara-perkara yang Islam, yang Melayu kan. Jadi dia mungkin rasa lah, kalau tanya dengan komen, dia kat sebelah saya kat parlimen kan, dia rasa itu akan mempromosikan dia sebagai rapat dengan Melayu dan sebagainya kan. Sesuatu yang kita buat, dia kena bersederhana. Dia tak boleh beria-ia. Jadi dalam hal ini, masalah dengan komen, dia nampak terlalu beria-ia sehingga menimbulkan negatif perception lah. Dan di kalangan pemimpin DAP, yang paling negatif